Waktu tu yakin, sangat yakin. Aku tengok market dan aku rasa market ni nak naik. Tapi beberapa minit lepas tu SL kena. Candle merah panjang menelan segalanya dan aku termenung di pucuk. Hai guys, selamat datang ke Straight Academy dan nama saya Syam. Dalam dunia trading, perkataan yang paling berbahaya bukan MC, bukan full margin dan bukan news. Tapi, nak tahu apa? Aku rasa kerana dalam dunia yang penuh dengan data dan fakta, rasa adalah perangkap pertama sebelum akaun dikuburkan. Hari ni kita akan bincangkan berkenaan ini. Perasaan. Aku rasa market ni nak naik. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Okey, jom kita mulakan. Trader tak sedar, dia trade bukan guna mata tapi guna hati. Bila tengok market naik, hati berbunga. Bila nampak candle besar, hati terbakar nak join. Tapi, siapa sebenarnya yang bercakap dalam kepala korang? Aku rasa market nak naik. Ayat ni nampak macam keyakinan. Tapi sebenarnya itu adalah bisikan ego korang. Kenapa? Kerana ia datang dari keinginan, bukan dari pengesahan. Kerana kita hanya melihat apa yang kita nak lihat. Dan bila kita mula percaya kepada rasa sendiri, kita jadi buta terhadap fakta. Contoh, kesilapan di sini adalah harga baru breakout sedikit, terus masuk entry. Candle belum close, dah yakin confirm engulfing. Tak ada confirmation volume, tapi rasa momentum kuat. Kau bukan market, kau tak tahu apa yang dia nak buat. Tapi bila kau mula teka-teka, kau ibarat sedang berjudi. Kenapa kita terperangkap dalam rasa ini? Ada beberapa faktor yang kita kena ambil kira. Pertama, dopamin selepas profit. Bila kita pernah untung, bila kita ikut rasa, otak kita mula rekodkan itu sebagai kejayaan. Kedua, overconfidence. Bila banyak belajar, kita rasa kita faham market. Padahal market sentiasa berubah. Ketiga, fear of missing out. Takut tertinggal peluang buatkan kita terpaksa rasa kena masuk sekarang. Keempat, hope versus logic. Kita harap market ikut arah kita, tapi kita tak ukur, tak sahkan dan backtest. Sebab tu, aku rasa bukan strategi. Itu suara dalam kepala yang kau perlu diamkan. So, bagaimana nak lawan bisikan aku rasa dalam kepala ni? Korang boleh ikut langkah-langkah mudah ini. Pertama adalah trading plan. Entry mesti ada syarat. Kalau price tak break level sekian, jangan entry, full stop. Kedua, tulis jurnal emosi. Setiap kali kau entry ikut rasa, catat apa yang kau fikir masa tu. Lepas seminggu, tengok balik berapa banyak rasa tu betul. Ketiga, gunakan confirmation indicator. Sama ada guna volume, divergent atau market structure. Biar ada fakta kedua sebelum masuk. Keempat, amalkan delay entry. Bila rasa terlalu nak masuk, paksa diri tunggu 5 minit. Bagi otak peluang lawan nafsu. Kelima, kecilkan lot size. Kalau masih nak try rasa, masuk dengan lot kecil biar rugi tu minimum. Jangan hancurkan akaun dengan keyakinan kosong. Kesimpulannya, dalam dunia trading, market tak peduli apa kau rasa. Kau boleh rasa bullish, kau boleh rasa power, tapi market boleh jatuh bila-bila.
Jadi setiap kali kau dengar suara, Aku rasa market nak naik. tu ingat, itu bukan signal, itu bisikan, itu godaan ego kau sendiri. So, korang trade lah dengan berhemah, okay? By the way, kalau korang nak belajar trading secara percuma, korang boleh join kelas saya. Klik link dekat bawah. Okay, ini sahaja daripada saya dalam video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.